adik-adik, Mama pergi tidur dulu tau. Mama dah lambat dah ni. Okay, cepat. Okay, mesti. Alright. Bye. Hello, Assalamualaikum. Boleh tak kita beli barang sekejap? Kita sikit kau. Ni, saya tak boleh pergi lah. Saya rushing nak pergi hantar budak ni. Aduh, aku pergi seorang je lah. Boleh tak? Semua saya seorang pergi. Tak apa. Okey. Ubat ke? Kasih. Boleh ambil air? Kasih. Hello. Hello, Assalamualaikum cikgu. Ya, Waalaikumsalam. Boleh tak saya nak minta tolong cikgu bagi duit cash dekat anak saya RM30. Nanti saya QR. Duit cash RM30. Anak pun siapa ya? Ali bin Kasim. Oh, macam tu. Nanti saya cari. Okey, sebab anak saya cakap dia nak makan chicken chop hari ni kat kantin. Saya takut duit dia tak cukup. Oh, chicken chop pula. Yelah. Okey lah. terima kasih, Nanti saya cikgu, cari. ya. Okey, Waalaikumsalam. Sama-sama. Aku pun ada RM16 je. Macam mana Tolong cikgu jap. Angkat basuh ni, letaklah kat situ ke. Bagi nampak cantik sikit sekolah. Cepat. Cepat banyak lagi. Panas ni, ya Allah. Situ je. Oh. Tak apalah, ayah cikgu call. Nanti claim dekat kantin, okey? Hello, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Kakak. Tak apa khabar? Sihat ke tu? Sihat je. Kenapa kau ni ya? Sajalah call kakak. Peringat dekat kakak. Oh, kakak. Ayah nak tanya ni. Hujung minggu depan kakak boleh balik? Alah, tak dapat balik lah minggu ni. Minggu ni budak tak balik. So kakak bertugas minggu ni. Kan? Bukanlah. Kan adik-beradik semua dah balik. Ayah ingat bila semua dah balik, ayah naklah bawa semua kita pergi jalan sama-sama. Kita dah lama tak keluar sama-sama. Kakak pun dah lama tak balik. Ibu rindu kakak. Ayah pun rindu kakak. InsyaAllah. Kakak tak janji tau ya. Sorry ya. Kakak cuba ya. Kalau kakak boleh balik, ayah harap sangat kakak boleh balik. Okey kakak. Okey, jaga diri elok. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Love you ya. Setiap pagi, ada guru yang datang ke sekolah bukan hanya membawa buku, tetapi juga membawa penat, masalah dan air mata yang disembunyikan.
Waalaikumsalam. Okay, sit down. Thank you, teacher. Okay, today we will continue formation of ionic-bond. Okay, buka muka surat, turn to page 71. Modul. Yes, this one. Bangun nak, bangun. Okay, buka surat 71 ni, buka ni. Cuba buat soalan ni, buka surat 71. Saya tak faham lah, teacher. Okay, kita belajar sama-sama ya. Okay, jom kita tengok. Okey, Cikgu Miss Dalina. Saya dah tengok keputusan peperiksaan subjek kimia minggu ni. Dan saya dapati keseluruhannya keputusan subjek ini bagi kelas cikgu sangat-sangat masuk. Saya nak tahulah kenapa. Saya faham Puan. Saya cuba untuk bantu pelajar-pelajar yang lemah ni Puan. Mana boleh cuba-cuba je cikgu. Cikgu faham tak? Pelajar kita tak lama lagi nak hadapi SPM. Dengan prestasi yang teruk macam ni, macam mana cikgu nak buat? Nak memastikan mereka berada pada tahap yang kita nak. Semua pelajar ni saya tahu dia memang berpotensi untuk dapat cemerlang. Cikgu kena buat berusaha sungguh-sungguh. Tak boleh main cuba-cuba je. Saya tak nak dengar alasan macam tu. Apabila murid gagal, guru dipersoalkan. Tetapi jarang ada yang bertanya, apakah guru itu sedang baik-baik sahaja? Tweet, text message. Okey, dah sampai dah. Result dah siap tanda. Okey, kita akan umumkan. Yang pertama, Q Putra. Okey. Next, Muhammad Khalid. Okey, tengok result Khalid. Muhammad Khalid. Okey, saya seterusnya. Okey, Musna. Nina Musna. Okey. Ini yang kita nantikan. The best student hari ni adalah Farah. Wih, tanya dong. Weh Farah, bijak dah kau. Ajarlah aku nanti tu. Ni bukan usaha aku semata-mata. Ni usaha dari cikgu juga. Terima kasih cikgu kerana ada kami. Apabila murid berjaya, semua memuji murid. Namun, jarang terlihat insan di belakang tabir yang mengorbankan masa, tenaga dan dirinya. Setinggi mana markah seseorang murid itu, masih lagi ada hasil daripada titik peluh seorang cikgu. Kami mengucapkan Kami mengucapkan
Assalamualaikum kepada cikgu-cikgu yang cantik dan handsome sekalian. Saya Muhammad Syaziki nak ucapkan selamat Hari Guru dan mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mengajar kami hingga kami berjaya. Terima kasih. Selamat Hari Guru. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. kepada semua guru SLK Seri Bentong. Kami warga Rabun mengucapkan Selamat Hari Guru. Maafkan segala salah silap kami, cikgu. Selamat Hari Guru. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Nak tanya, kenapa cikgu nak jadi seorang guru? Kenapa saya nak jadi seorang guru? Ni kamera kat sini. Kenapa saya nak menjadi seorang guru? Sebab pertama, saya suka berkongsi ilmu dengan orang lain. Dan yang keduanya, kerjaya sebagai seorang guru ini bukan sahaja kerjaya, tapi ia ialah satu identiti. Bila mana kita menjadi guru, sampai bila-bila pun orang akan panggil cikgu. Saya ingin menjadi seorang guru adalah untuk mendidik murid daripada tak tahu kepada tahu, ya, dan menggunakan ilmu yang cikgu ajar untuk digunakan dalam kehidupan dia. Ya, selain itu yang utamanya untuk mengumpulkan pahala pada doa setiap murid yang pernah cikgu ajar. Soalan cikgu, kenapa cikgu nak jadi seorang guru? Kenapa saya tak nak jadi cikgu sebenarnya? Mungkin doa mak saya. Sebab saya ni dulunya tak berapa baik sangat sebenarnya. Dan tak berapa jahat sangat. Saya tak nak jadi cikgu sebab saya tak nak jumpa perangai-perangai seperti saya dahulu. Kenapa cikgu nak jadi seorang guru? Kerana memang bercita-cita sejak dari kecil untuk menjadi guru. Kerana cikgu-cikgu yang mengajar cikgu dahulu adalah idola cikgu untuk cikgu menjadi seorang guru. Soalan, kenapa cikgu nak jadi seorang guru? Sebab boleh. Selamat pagi. Selamat pagi murid-murid. Si jamu cikgu telah mengajar kami.